Ini soalan yang baik. Okay. But jawapan saya simple. Setiap perjalanan perlu dimulakan, betul? Jadi setiap yang hari ini sudah ada artis-artis yang dikatakan hero besar-besar dalam Malaysia, memang ada. Tapi mereka pun wujud sewaktu mereka masih nak bermula, betul? Jadi milestone tu. Hari ini mereka umur Shazli baru 27 tahun. So hari ini telah pun muda ni, dia telah pun tunjukkan bakat. So ini satu penampilan yang beliau telah lakukan. Saya harapkan walaupun dia baru, rakyat Malaysia ni boleh terima sebab lakonan beliau, aksi beliau, yang ni semua yang diutamakan. Kalau diberi peluang, kalau rakyat Malaysia beri peluang kepadanya kali yang kedua, mungkin dia boleh lakukan yang lebih baik daripada apa yang sedia ada. Sebab untuk pelakon-pelakon yang terbaik di negara kita ni, beliau adalah buat aksi ngeri di belakang tabir. Jackie Chan ataupun orang cakap apa, double body. Dia yang dia buat. Jadi apa salahnya saya bagi dia peluang untuk menonjolkan diri dia sendiri. Saya telah buat apa yang sepatutnya saya lakukan. Saya harapkan rakyat akan menilai apa yang beliau telah lakukan.